Hari ni kita tengok Egypt and Spices ni. Jadi Egypt Spices ni ada demo, tunjuk kacang diorang, produk diorang dan semua mahal. Aku takkan pergi lagi. Harga scam. Egypt and Spices ni sama juga konsep dia, cara dia, sistem dia untuk jual dengan yang perfume hari tu. Diorang akan ada setiap bilik, jadi ada 2 bilik. Contohnya ni kira satu bilik. Dari satu bilik kat sana yang tengah diorang geng jemaah kita tengah dipromote untuk beli spice, kacang-kacang, teh, dia punya scents lagi ada jual kat sini. Jadi diorang kampung pilih, diorang buat demo, bagi orang rasa-rasa, baru start menjual harga-harga promo lah kononnya. Sekarang kita ke Museum Mesir, Museum Peradaban Mesir. Ni entrance dia, any missing experience. Kita tadi dah lalu security check. Di basement adalah tempat parking bas, tempat parking kereta. Kita boleh ke atas National Museum of Egyptian Civilization ni. Ni entrance dia, tempat beli tiket dekat situ. Lepas tu ni entrance museum. Entrance ni adalah tandas sekejap. Dan ada jugalah dia tunjuk baju-baju ratu waktu zaman Firaun ni lah. Jadi aku terangkan museum Egypt ni macam mana dari entrance tu. Entrance tu kita masuk, kita ke kanan dulu, kita akan tengok prehistoric, dia punya history. Barulah kita tengok ancient Egypt. Dapat tengok Firaun tu, apa dia punya coffin, sarcophagus lah, patung-patung orang tu ni. Lepas tu ke kiri-kiri sikit, dah mula modern sikit, dah masuk ke zaman Rome pula terlibat, Greek terlibat. Lepas tu ada pula zaman dah masuk ke ubah ke Christianity pula Egypt ni. Lepas tu ada tunjuk, lepas tu ubah pula ke Islam, tunjuk lagi history Islam kat situ. Tu nampak mimbar, nampaklah ada Al-Quran kat situ. Lepas tu dah mula pula ni, dah mula sikit modern Egypt lah. Lepas tu habislah museum. Nak tengok lebih-lebih, bolehlah ke bawah ni, dia tunjuk je gambar-gambar history Egypt. Atas tadi lah yang exhibit tu, yang kita tengok barang-barang. Yang bawah ni pula projection tu, yang kita tengok video tu. Kalau pergi bawah lagi dapat tengok Royal Mummy sekarang ni. Tapi Royal Mummy je tak bagi video dan foto, jadi aku kena off phone. Baru keluar daripada tengok mummies. Memang mummies tadi penuh lah. Yang penuh dengan mummies, penuh dengan coffin diorang. Rasa sejarah diorang, macam diorang mati. Ada juga tunjuk yang diorang X-ray, diorang kena bunuh ke apa. Ni pula luar museum. Dan ni pula view daripada bas masjid-masjid bersejarah kat Mesir ni. Antaranya Masjid Sultan Hassan. Jadi kita antara dua masjid, Masjid Sultan Hassan. Ini pula keadaan ni Masjid Arifai. Dua-dua dia ni masjid bersejarah kat Mesir lah. Memang kebanggaan Islam Mesir. Dan memang nampak dari luar ni architecture dia lama, nampak tua betul masjid ni. Masjid Al-Husain, Masjid Cucu Rasulullah, tu Masjid Al-Azhar. Ni pula Pasar Al-Khalili. Kita nak tengok barang-barang sini, harga-harga doang macam mana. Kita dah naik ke tingkat atas. Dah tengok ground floor tadi, ke kedai Galal fixed price. Jadi tahulah harga dia murah, dia tak ada nak cuba tipu kita, scam kita. Tadi kita dari Pasar Al-Khalili, dah cross the road dengan underground tunnel. Sekarang kita kat Masjid Al-Azhar, masjid paling famous Mesir dan juga masjid antara paling famous dunia. Sebab Masjid Al-Azhar kat sini. Jadi kat situ tandas, nak pergi tandas sambil uduk. Lepas tu nak pergi solat je sini dalam ni nanti. Ni pula pandangan entrance nak masuk ke dalam masjid. Jadi ni adalah view Masjid Al-Azhar dari tengah-tengah pekarangan dia. Tak boleh nak buat video mengacau pelajar Al-Azhar sekarang ni, tengah ramai yang tengah study ni. Sebab ni waktu exam diorang, waktu exam budak-budak Universiti Al-Azhar ni. Bukan budak-budak Universiti Al-Azhar je, semua universiti dan sekolah juga tengah exam sekarang. Jadi itu tak nak mengganggu diorang sangat. Ni pula gambar-gambar yang aku dapat ambil waktu dalam masjid tu, supaya dapat betul view banyak segi, banyak angle Masjid Al-Azhar ni. Jadi sekarang end of the day, kita nak pergi cruise Andrea Memphis. Ni kita akan cruise sepanjang Nile River. Tu boat kita, cruise ship kita.
Malam ni dari pukul 5 sampai dah pukul 10. Tak pasti lah. Kita akan makan buffet. Lepas tu kita akan tengok lah show dia dan juga sepanjang tengok jugalah sungai ni. Jadi minum naik cruise. Ni ship kita. Dah masuk di Memphis. Okay, ni pula view dalam dia. Dia adalah belly dancing kot. Okay, aku boleh duduk atas juga. Tengok macam mana nak tengok view ni. Ni pula view dari atas boat cruise ni. Kat atas ni dia macam restoran. Boleh makan-makan, ada orang tengah makan pun. Jadi order makan. Rasa sambil tu boleh tengok Nile River nanti sepanjang cruise. Ni pula location cruise tu dekat Nile River. Semua barang dalam gambar ni aku bayar RM60. Sebab Egypt ni biasa sangat scam. Diorang semua kedai runcit, kedai petrol station ke apa, semua tak ada tanda harga. Jadi bila foreigner nak beli barang, diorang akan tunjuk je harga kat calculator diorang, cakap nah bayar. Memang tu common scam kat Egypt ni. Dan ni pula location airport sebelum kita gerak ke Madinah.